Halo kawan. Halo kawan. Ini drain pump. Ini drain pump untuk aircon punya air turun sini. Ini pump itu air pergi atas ceiling. Jadi kadang-kadang itu aircon punya air dia akan kotor, akan sumbat di dalam. Jadi ini drain pump perlu servis. Dia mungkin setengah tahun atau 1 tahun servis lah. Semasa you servis aircon boleh servis sekali ini. Kalau tak servis dia akan senang leaking air. Sebab dia sudah sumpah banyak ceri di dalam. Tapi macam mana servis kena buka loh. Macam mana buka? You tengok. Tak tahu mana boleh buka. Okay. Saya bagi tips. Yang ini jenis macam ni lah. Dia buka dari bawah sini. Okay. Dia sini. You guna test pen. Boleh buka dia. Okay. Tengok. Ini stiker lah. Okay. You hanya perlu test pen dan screwdriver lah. Dua benda. Ini pun buka. Empat pun buka. Mungkin lain jenis punya drain pump dia lain cara lah. Tapi saya sharing yang jenis macam ni dia buka cara inilah. Tapi kalau korang buka baik-baik lagi okey lah. Ini boleh guna balik, boleh stiker masuk dalam lah. Atau you guna lain stiker pun boleh. Okay. Nanti saya boleh buka dalam yang screw. Okay. Korang tengok baik-baik. Dalam ada screw. Jadi perlu screwdriver lah buka dia. Okay. Longgarkan dia dulu. Setelah longgarkan itu screw, korang boleh buka. Dia macam ni loh. Sini kalau ada kotoran you boleh cuci lah. Ini dia bawah punya cover. Okay. Tetapi sini ini dia satu royer mah. Sini you tengok air kalau turun. Sini pun ada satu tangki. Sini pun boleh buka. You tengok jadi sini you boleh cuci loh. Sini boleh cuci. Semasa air sudah penuh, air akan tolak ini naik atas. Dia tolak naik atas. Jadi dia pump akan setuk lah. Itu air pergi atas lah. Boleh cuci lah kalau ada kotoran di sini dalam. Kalau pasang balik pun senang je. Okay. Jadi korang sudah faham ke? Kalau sudah faham, boleh like, komen dan share.